sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Hari ini kita ingin berbincang satu perkara yang ramai orang perasan tapi tidak selalu faham sepenuhnya, iaitu badan mudah lebam. Kadang-kadang bangun pagi, tiba-tiba nampak lebam di tangan atau kaki, tak ingat pun terlanggar apa-apa, jadi terus terfikir, ini ada kaitan dengan darah ke? Dalam kebanyakan keadaan, lebam yang kecil dan sekali-sekala itu adalah perkara yang biasa, terutamanya kalau lebam di bahagian tangan atau kaki dan tidak terasa sakit. Ini selalunya bukan tanda penyakit serius. Lebam sebenarnya berlaku bila salur darah kecil di bawah kulit pecah, darah keluar sedikit ke dalam tisu dan kita nampak sebagai tompokan biru atau ungu. Kadang-kadang, hentakan itu terlalu ringan sampai kita sendiri tak sedar. Ada beberapa sebab mengapa seseorang itu lebih mudah lebam. Antaranya, kulit yang lebih nipis, terutamanya bila umur meningkat. Salur darah jadi lebih rapuh. Jadi walaupun sentuhan ringan, ia boleh meninggalkan kesan. Selain itu, ada juga faktor ubat. Contohnya ubat pencair darah seperti aspirin atau ubat tertentu yang kita ambil untuk jantung atau strok. Ubat ini memang penting tetapi ia boleh menyebabkan lebam lebih mudah berlaku. Sekarang di mana kaitannya dengan darah? Dalam badan kita ada beberapa komponen yang membantu menghentikan pendarahan. Salah satunya ialah platelet. Platelet ini berfungsi seperti first responder. Bila berlaku kecederaan kecil, ia akan membantu membentuk bekuan awal. Kalau platelet terlalu rendah atau tidak berfungsi dengan baik, seseorang mungkin lebih mudah lebam. Tetapi penting untuk difahami, bukan semua lebam bermaksud platelet rendah. Selain platelet, ada juga faktor pembekuan dalam darah yang kita panggil clotting factors. Ini adalah protein dalam darah yang membantu proses pembekuan. Jika ada gangguan di sini, lebam juga boleh berlaku. Namun dalam realiti harian, kebanyakan kes lebam ringan tidak berkait dengan masalah serius pada darah. Ia lebih kepada faktor kulit, usia atau ubat. Jadi bila kita perlu lebih berhati-hati, kalau lebam itu sangat kerap, semakin banyak atau muncul tanpa sebab yang jelas, atau lebam menjadi sangat besar atau berlaku di tempat yang tidak biasa. Contohnya di belakang badan atau di muka tanpa kecederaan. Jika disertai dengan pendarahan lain seperti gusik mudah berdarah, hidung kerap berdarah atau haid yang terlalu banyak, itu mungkin petanda untuk membuat pemeriksaan lanjut. Dalam situasi seperti ini, doktor biasanya akan membuat ujian darah asas. Contohnya, full blood count untuk melihat platelet dan sel-sel lain. Kadang-kadang ujian tambahan juga diperlukan, bergantung kepada keadaan. Yang penting, keputusan darah adalah sebahagian daripada gambaran keseluruhan. Ia bukan diagnosis secara sendiri. Doktor akan melihat bersama simptom, sejarah perubatan dan pemeriksaan fizikal. Jadi jika anda perasan badan mudah lebam, jangan terus panik. Lihat coraknya, adakah ia sekala sahaja, adakah ia kecil dan cepat hilang? Kalau ya, selalunya tidak membimbangkan. Tetapi jika ada perubahan yang ketara atau anda rasa tidak pasti, berbincanglah dengan doktor. Lebih baik kita faham keadaan sendiri dengan jelas daripada terus risau tanpa kepastian. Sebagai ringkasan, lebam yang ringan dan sekali-sekala adalah perkara biasa. Tidak semestinya berkait dengan masalah darah yang serius. Dan ingat, jika ragu-ragu, dapatkan nasihat doktor anda untuk penilaian yang lebih menyeluruh. Terima kasih.